Okay, Assalamualaikum. Aku nak share sikit. Yang pagi ni aku ada hantar kereta ke Zika Sunway. Sebab apa aku datang sini? Sebab semalam waktu petang bila wife aku bawa kereta dan bila dia dah parking, bila dia turunkan tingkap, dia turun tingkap dan dia nak naikkan tingkap, tiba-tiba tingkap yang belakang ni tak boleh naik. Dia jadi stuck macam ni. So dia tak boleh naik semula. Jadi pagi ni aku datang sini, aku buat appointment dan dia suruh hantar pagi ni untuk diorang checking dan hopefully benda simple lah. Tak adalah sampai aku perlu tinggalkan kereta. Dan PSC Zika inform aku kalau benda simple, kemungkinan petang dah siap dan aku boleh ambil kereta lah. Tapi kalau ada benda lain, so yang maybe kena tinggalkan kereta, memang bermalam lah kereta aku ni dekat Zika Sunway. Hopefully benda ni benda simple dan aku dapat ambil kereta aku semula petang ni. Okay, so memang semalam memang tak boleh tutup tingkap aku ni. Tapi aku tutup manual lah. Sebabkan malam tadi aku risaulah sebab rumah aku ada kucing. Takutlah kucing lompat masuk dalam kereta aku ni. Jadi aku angkat secara manual tingkap. Kalau angkat manual memang boleh tutup. Okay, so kalau kita tengok, kalau aku tekan naik atas, boleh dengar bunyi. Ada dengar bunyi motor dan tingkap memang tak naik lah. So memang jadi macam ni. So tak tahu sebab apa, kemungkinan aku suspek masa aku tekan pintu itu mungkin ada diorang pasang tak betul. Sejak aku ambil kereta aku selepas accident tu, sepada Zika dah ganti pintu baru aku ni, aku jarang-jarang sekali turunkan tingkap ni lah. Sebab aku selalu bawa anak aku hantar dan balik sekolah, so memang tingkap dengan pintu ni memang aku lock. Tak nak bagi diorang main pintu dengan tingkap. Aku sampai sini awal, pukul 8.30 aku dah sampai. Memang tak ada orang lagi. Semalam memang aku ada buat appointment untuk buatkan sampai pukul 8.30 sebab aku ada urusan lain, so aku kena datang awal. Dan kat sini tak ada orang lagi, aku kena tunggu dululah sekejap. Sambil itu jom kita makan. Okay, aku dah sampai rumah. So tadi aku dah ambil kereta aku dari Zika Sunway dan tingkap kereta aku sekarang dah okey, dah boleh naik turun macam biasa. Okey. Okey, ini okey, turun dan naik dah boleh. Okey, tingkap kereta Zika ni dia pelik sikit. Kalau kita push ke bawah, dia akan naik ke atas. Tak macam kereta lain. Kalau kereta lain, kalau kita push ke bawah ataupun tekan, dia akan turun ke bawah. Tapi ni tak. Kalau push ke bawah, dia akan naik. Kalau kita push ke atas, dia akan turun. Okay, dan dah tak dengar bunyi motor lah. Pagi tadi masa aku hantar kereta aku dekat Zika Sunway, aku ada komplain juga. Kereta aku dekat pintu kereta ada bunyi macam rattling sound. So memang kalau kita bawa, kalau tak buka radio memang akan dengar lah bunyi. Kadang-kadang dia ada bunyi dekat pintu, terutamanya pintu driver. Dan kadang-kadang tu dekat pintu driver tak bunyi, tapi aku ada dengar juga bunyi dekat tempat lain. Kemungkinan mungkin bunyi yang sama dekat pintu belakang ke kan. So aku buat komplain, aku minta dia check semua pintu lah, 4-4. Dan dia memang kata kebiasaannya memang diorang akan buka 4-4 pintu dan diorang akan repair. Bukan repair lah, dia kata memang diorang pun dah rectify. Customer lain pun memang ada isu yang sama. So apa yang diorang buat, diorang akan buka pintu dan akan pasang insulation dekat klip. Dia kata ada klip dekat pintu tu yang menyebabkan bunyi. So dia akan tambah insulation dekat klip tu, so nanti tak akan berbunyi lah. Dan dia akan buat untuk ke semua 4-4 pintu
tu kereta aku ni. Masa aku drive tadi, drive on the way balik ke rumah, memang dah tak ada bunyi dah lah. Bunyi rattling sound tu.